Adakah luar kawasan rumah itu hak kita? Sebab jiran saya mengaku hak dia. Siapa nak baloh berebut kawasan? Penyiasang. Dia hak kita, tanah kita. Hak jiran, tanah jiran. Bukan hak jiran, bukan hak kita. Maka dikira kejiranan. Kena faham balik. Faham? Mana kejiranan ini ada hak. Kita kena tasamuh berlebih kurang. Jangan duduk kira sangat. Bahkan orang yang lebih hebat, tanah dia sendiri dia tak kira. Nampak? Pokok orang juta masuklah tanah dia tidak marah. Orang ni orang hebat. Tapi di segi syariat dia ada hak suruh tebang. Faham tak lagi? Pokok orang masuk. Tak? Tebang dia ada tebang. Buah pun tak ada setuti harang. Orang tebang. Faham? Pasal apa? Ada hak. Bila dia suruh tebang, dahang lah, bukan tebang pokok. Tebang dahang tu. Tapi jiran yang paling baik, dia tak cara biarlah masuklah tanah dia pun. Tak rugi apa pun dia. Berbaik-baik dengan jiran. Tu kena fikir kita. Tapi ada setengah jiran, tapi tak ramai. Jadi tanah tu kira hak dia belaka. Jalan raya tu dikira hak tok dia kalau cerita kau orang. Ada kat lagi begitu tak? Tapi tak ramai tu hang buat. Kalau ramai rohok dunia ni. Adalah kapur ada sekor dua wakil. Bagi apa lu pengak gini. Jadi apa kita tanam 2 batang pokok lada atas tanah rezak kerajaan mari masuk campur kau. Ada padahal rezak jalan. Rezak jalan hak milik kerajaan. Siapa yang ditanam lada situ halal makan. Tapi bila kerajaan nak ambil situ wajib kena cabut mula pokok. Kerana hak kerajaan. Kerajaan ni mewakili rakyat. Orang lain tak boleh pandai-pandai marah. Kita naik atas divider kat depan rumah kita buah pokok pokok lada. Halal. Yang tak boleh kita buah pokok yang mengganggu pokok lain. Kita buah pokok jering. Dah biasa baru tak boleh. Mana? Kerana mudarat. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu taklah kita elokkan. Tak? Jadi ada kat jiran jenis habis benda nak kawal. Sungai tu dikira hak tonyang dia itu. Faham lagi? Kenapa orang mandi sungai marah? Marah mandi sungai. Tapi kalau kita nak kira biarlah harta kita orang boleh ambil manfaat. Baru orang itu senang akhirat. Dia buat unjang, ditahuk unjang, orang gingai tak marah. Padahal unjang dia tak. Tak apalah. Rezeki aku ada lagi. Orang gini murah rezeki. Tapi ada gak jenis kerah. Dia duduk patai seperok mau tengok. Ada tak orang ngai. Natang mana pula ni lagi. Lagi. Perang duduk patah. Duduk diam tu. Macam beruk. Kokang duk hitam. Takut orang ngai dalam unjang dia. Orang gini kaak rezeki. Okey?